nampak bentuk yang menyerupai jari keluar sedikit demi sedikit dari celah besi dengan pergerakan yang terlalu perlahan dan okey, kisah ni adalah daripada seorang bekas warden penjara Pudu sendiri. Bukan cerita dengar-dengar kosong, tapi pengalaman dia yang pernah bertugas bertahun-tahun dekat situ sebelum penjara tu ditutup dan dipindahkan ke Sungai Buloh. Dalam kisah ni, pencerita tak sebutlah siapa nama warden tu, disebut dia je. Jadi saya pun kata dia jugalah. Okey, dia ni jenis yang tak banyak cakap, bukan kaki sembang seram. Malah masa mula kerja dulu, dia antara orang yang tak percaya sangatlah dengan benda-benda pelik ni. Bagi dia, penjara ni cuma tempat kerja je lah, tempat jaga panduan, ikut prosedur dan balik. Tapi pengalaman yang dia kena satu malam ni memang ubah cara dia tengok tempat tu sampai ke hari ni. Ada satu hari tu, dia kena buat satu rondaan lah malam di salah satu blok lama yang dah kurang digunakan. Blok tu sebenarnya masih dalam kawasan operasi, tapi kebanyakan sel dah kosong sebab banduan dah dipindahkan sedikit demi sedikit. Suasana kat situ memang lain daripada blok lain yang lain. Sunyi dia tu bukan sunyi-sunyi yang biasa-biasa ni, lebih kepada bunyi yang menekan. Dengan dinding lama berlumut, cat yang dah mengelupas dan bau hapak yang macam tak pernah hilang walaupun dah bertahun. Lampu pula tak semua hidup elok. Ada yang malap, ada yang berkelip. Cukup untuk buat suasana jadi berat walaupun pada orang yang dah biasa kerja kat situ lah. Rondaan malam sebenarnya ni rutin biasa je. Setiap warden memang wajib kena buat dalam ikut laluan yang dah ditetapkan oleh pihak penjara lah. Periksa pintu sel, pastikan semua berkunci dan tak ada yang benda mencurigakan. Dan malam tu dia jalanlah seorang-seorang diri sebab kawasan tu memang dah kurang orang. Kebanyakan staf fokus dekat blok utama, jadi dia bergerak ikut laluan sambil pegang lampu suluh. Dengar bunyi pula tapak kaki sendiri je bergema sepanjang koridor panjang tu lah. Mula-mula semua normal, tak ada apa pun yang pelik. Cuma perasaan dia masa tu dah mula rasa tak selesa lah, walaupun tak ada sebab yang jelas. Macam ada sesuatu yang tak kena tapi tak boleh nak jelaskan. Dia teruskanlah juga rondaan sebab itu memang kerja dia. Sampai satu ketika dia lalu satu deretan sel tu yang memang dah lama kosong. Dan masa dia lalu tu, dia terdengar bunyi halus je, macam ketukan dari dalam salah satu sel tu lah, yang tempat dia buat rondaan tu. Bunyi tu tak kuat, tapi cukup jelas dalam suasana sunyi. Dan dia terus berhenti untuk pastikan apa yang dia dengar tu bukan perasaan sendiri. Bila dia diam dan fokus, bunyi tu datang lagi. Kali ni sedikit lebih jelas